Tengah Malam bersama saya Syira Jusni dan sehari sekali lagi dalam Selepas 12. Ya, Selepas 12 akan menjenguk kerjaya individu yang bersengkang mata untuk bekerja pada waktu malam. Ya, dan kerjaya ini lain dari yang lainnya Suzari kerana ada yang bertugas kerana berkhidmat untuk keperluan para pengguna di siang hari dan ada juga yang berkhidmat untuk menghiburkan orang pada waktu malam. Ya, dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan individu yang menarik sekali yang khidmat mereka hanya diperlukan selepas 12. Lepas kita bekerja ni, kita letih, apa yang awak selalu lakukan? Saya akan tidurlah kalau terlalu kepenatan kan. Ataupun setidaknya saya akan keluar bersama kawan-kawan, lepak. Yang penting kita berbual tu tak perlu banyak berfikir sebab di tempat tugas dah perlukan banyak fikiran kan. Betul Zari, dan antaranya juga ada yang suka mencari hiburan pada tengah malam. Kerana kadang-kadang muzik yang kita dengar ni dapat mengurangkan tekanan yang kita hadapi di siang hari. Cakap pasal hiburan dengan Syira. Malam ini, Selepas 12 akan berkenalan dengan seorang individu yang gemar menghiburkan orang pada waktu malam. Bersedia? Ayo kita berkenalan dengan dia. Bak kata pepatah, kuah hendak tumpah ke mana kalau tidak ke nasi. Ahli keluarga Alfie yang lain juga mempunyai minat yang sama. Bapanya merupakan seorang pemain gitar dengan sebuah band satu ketika dahulu dan kakaknya Susanti pula bernyanyi di majlis perkahwinan. Oleh itu, ibu bapanya tidak pernah menghalang kerjayanya sebagai seorang penghibur. Macam mana dan bila Cik Ainun dan Cik Arsyad dapat tahu Alfie ni ada bakat dalam bidang muzik? Daripada kecil tu dia kalau dengar macam tak kira lah apa muzik, nanti dia sibuk, dia ambil kita punya sudu ke sendu, nanti dia bergendang lah. Nanti saya punya acuan kuih tu dia ketuk sampai naik melekuk benda. Dia boleh main drum, dia boleh main gitar. Jadi saya tak nafikan lah. Saya ingat kakak dia je yang pandai menyanyi. Saya tak tahu kan dia menyanyi. Dari situ dia main gitar dengan menyanyi. Ada kebolehan lah bagi dia. Jadi bila Alfie membuat keputusan untuk menjadi seorang penyanyi kelab malam, apakah reaksi Cik Ainun? Tak terperanjat lah. Pasal Cik memang tahu dia memang minat muzik sejak kecil lagi. Jadi cakap, okey, kalau kau nak main muzik, Cik izinkan. Tapi jaga nama keluarga lah. Apakah kebimbangan yang selalu ada dalam fikiran anda berdua? Bagi saya tak bimbang lah. Soalnya, sepatah kata rumah saya, ingat pada orang tua. Kalau dia percaya pada orang tua, bermakna dia jaga diri lah. Saya dan isteri saya kasih tahu dia supaya jaga diri, jaga maruah orang tua, itu saja. Jadi sudah lebih dari 2 tahun ya Alfie menjadi seorang penyanyi kelab malam. Jadi ada tak perubahan dari segi sikap Alfie? Sikap dia lebih macam bertanggungjawab gitu. Macam kalau ada apa-apa kat rumah, nanti dia tanya, mak kat rumah okey? Sebelum dia pergi kerja atau dah sampai tempat kerja, ayah okey? Pasal dia tahu ayah dia kadang tak sihat. Okey, semualah. Tu hari saya ada sakit sikit, mak baik pergi doktor ni. Dia macam ambil berat lah gitu dengan adik-adik dia, dengan kakak dia. Dia selalu tanya khabar gitu semua kan. Saya dan Suzari berada di Holland Village di mana keadaannya akan menjadi lebih riuh selepas 12. Dan Alfie merupakan salah seorang individu yang sanggup bersengkang mata untuk menghiburkan mereka yang mungkin dalam kesedihan dan juga kemurungan, betul tak? Tapi Suzari, tugas yang disandai Alfie untuk menghiburkan orang pada waktu malam ni bukan perkara yang mudah. Apatah lagi mereka yang hadir mengharapkan hiburan yang mungkin dapat hilangkan rasa letih mereka setelah bertugas. Orang seperti beliau harus mempunyai, kata orang tu, tenaga dalaman, energi dan juga tenaga suara yang baik sekali untuk menghiburkan mereka. Jadi selepas 12 akan ikut Alfie yang bekerja sebagai seorang penyanyi kelab malam. Dan sekarang ini kita bersama Alfie, seorang vokalis dan gitaris dari kumpulan The Tabula. Ini apa khabar kita? Okey, mungkin kita nak tanya Alfie, kenapa anda memilih kerjaya ni? Saya memilih ini kerja kerana passion saya. Family background saya pun incline on music, so it's nice lah. Alfie, dalam menghiburkan orang mesti banyak ragam orang yang anda harus lalui. Jadi macam mana awak tangani ataupun ragam-ragam manusia yang awak lalui? Banyak bang. Kalau ada yang buat kacau yang buat kacau. Weh, apa dia? Orang yang buat kacau saya cuma terima kasih. Thank you very much. Jadi bila anda tengah bekerja ni, mungkin ada tak kejadian yang menarik yang pernah berlaku? Terlalu banyak. Tapi antara satunya ialah kakak saya, Susanti, naik ke atas stage dan menyanyi bersama saya. Itulah
dengan yang paling gerik. Memandangkan keluarganya semua ada kena mengenal dengan penyanyian Okey, satu lagi nak tanya ya. Sekiranya dalam persembahan tiba-tiba ada suatu masalah. Mungkin ialah sound system rosak macam mana gitu kan. Jadi macam mana awak tangani untuk hiburkan semua yang datang? Pada saya, we still keep the music going on. Cuma kita biarkan soundman ke siapa-siapa attend to whatever they have to do. Then for me, for myself, for my part, saya cuma layankan kadang-kadang crowd dia, interact with the crowd while they are doing the problem. So we still go on. Jadi sepanjang anda bekerja ni mungkin ada tak pergelutan yang pernah berlaku? Kalau kejadian itu berlaku, kita stop the music. Kita suruh bouncer yang ada di club itu, so kita habis suraikan diorang atau bawa diorang keluar, then we continue again. Jadi dalam kerja menghiburkan orang ni, ada tak perkara yang anda paling menyampah, paling tak suka sekali? Pada saya yang tak suka macam orang tak menghargai muzik. Itu je. Tips untuk menyanyi malam. Banyakkan minum air suam, bersenam, kenali alat muzik yang dimainkan, berlatih bersama band serta latihan vokal. Okey, penonton, selepas kita sudah berhibur hati dengan Elfie, dah berjumpa dengan keluarganya, ni bila nak balik ni ke rumah ni, tiba-tiba ternampak bus stop, perhentian bas tu, terfikir, siapakah yang agaknya selalu bersihkan perhentian bas di semua? Perhentian bas memang akan tetap dibersihkan, tapi bukan pada waktu siang kerana kesibukan trafik. Ni para penonton, kerja untuk membersihkan perhentian bas ni dilakukan pada waktu malam apabila perkhidmatan bas ini semuanya diberhentikan dan tiada orang yang menunggu di kawasan tersebut. Betul, dan setiap malam para pembersih akan pastikan yang perhentian bas tersebut bersih untuk digunakan pada keesokan harinya. Cuba. Ni mesti dah cuci dah, bersih. Wow, bagus Pak. Sebelum bertugas sebagai seorang pembersih perhentian bas, Encik Rafi pernah bertugas sebagai seorang pegawai pengiriman dan juga pegawai perkapalan. Tidak pernah terlintas di fikirannya siapakah yang membersihkan perhentian bas sehinggalah dia mendapat kerja ini. Anda masih bersama saya, Syira Jusni, dalam Selepas 12, dan pada malam ini kita menjenguk di sebalik kerjaya seorang pembersih bas yang sanggup bersengkang mata untuk pastikan kebersihan perhentian bas. Menurut Encik Rafi, keluarganya begitu memahami akan kerjayanya dan tidak pernah menghalangnya untuk bekerja malam walaupun setelah diberhentikan kerja di syarikat perkapalan. Malah menurut Encik Rafi, beliau sebenarnya suka dengan kerjaya barunya ini. Encik Rafi, apa alat-alat untuk membersihkan bus stop ni? Sebelum kita keluar, kita always must check mesin ni penuh dengan minyak, air. Yang ini warna biru ni sebenarnya apa ni Encik Rafi? Okey, ni chemical untuk kita cuci kita punya flooring, tembok, dan juga kita boleh gunakan. Jadi ni nanti semua harus bawa lah untuk membersihkan perhentian bas ni? Compulsory. Kalau ini tak ada, kalau ini rosak, ini tak boleh keluar. Ataupun kalau separuh jalan mesin rosak, jangan terpaksa pakai manual cleaning aja lah, macam sapu. Barang-barang untuk nak bersihkan perhentian bas. Jadi untuk keselamatan diri sendiri sebelum kita mulakan kerja, apa? Okay. Kita check lah lampu, tayar, apa-apa semua is already safe. Then itu dia orang punya safety vest important, punya pun. This one is very important lah. Kalau any accident happen, we are not covered kalau kita tak letak ni. Jadi dalam satu malam ni berapa banyak perhentian bas yang harus dibersihkan? Kita bersihkan at least lah 24. 24. Hari ini saya cakap Encik Rafi, kita tolong, kita boleh bersihkan 42. Jom. Peranjat saya bila diberitahu mereka boleh habiskan mencuci perhentian bas dalam 24 perhentian bas? Ya. Syira, kalau awak diberikan tugas begitu, berapa banyak boleh habiskan? Saya rasa nanti saya nak tolong Encik Rafi. Kalau mudah, mungkin saya boleh habiskan 25. Wah, belagak. Awak boleh habiskan berapa? Saya? Yang cakap 25.
Dua pun belum tahu apa habis. Tapi belum cuba belum tahu kan. Tapi belum tengok pun belum tahu. Jadi Ya. nanti kita tengok kalau mungkin satu perhatian bas pun awak tak boleh habiskan. Amboi, mulutnya. Ni kat belakang ni saya dapat lihat Cik Rafi dan petugas-petugasnya sedang membersihkan pertian bas. Mari kita lihat kerja mereka. Tapi jadi nak bersihkan satu perhatian bas ni makan masa berapa lama? Depend lah. Kalau macam kotor sangat, kurang-kurang at least dalam 20 to 25 minit. 20 minit hingga 35 minit. Selalunya berapa ramai orang yang akan cuci perhentian bas ni? Satu lori kita ada 2 orang. 2 orang aja. 2 orang. Yang cuci, nanti yang satu tukang kesat lah. Lap kat bahagian atas ni frame-frame, all this lah. Itu Syirah pandai Syirah? Kesat mengesat. Boleh, saya boleh. Saya pun nak cuba sebenarnya. Tapi yang kalau ni, kasih siram dulu lah. Perlu ke kita cuci bersihkan bas ni, bus stop ni setiap hari? Apa yang saya dah mengalami, bila selepas kita cuci ni, kurang daripada 4-5 jam, bus stop tu dah kotor balik. Oh. Jadi bersihkan bas ni dari pukul berapa sampai pukul berapa? Kita start daripada pukul 11, kita habis dalam pukul 4, 4:30. Sekiranya kalau saya nak cuba boleh? Boleh. Boleh Dealing lah pula kan. Keluar saya masuk. Man! Mari sini. Kita tembak, Ya. jarak yang pendek gini, sikit-sikit, kita pakai air yang banyak. Oh, membazir lah. Jadi kalau kita pakai satu lori, satu malam takkan cukup. Jadi Ya. Sezari, kirakan awak tak boleh jadilah seorang pembersih perhentian bas. Kita satu tembak dia boleh? Cik Rafi, sini. Pada tadi saya perhatikan Cik Rafi ni, matanya selalu asyik ke tempat petugas-petugasnya. Kenapa? Kenapa asyik tengok? Tak ada pasal apa, kita just keep watching aja. Cara kita punya orang-orang kerja. Kalau macam ada ketinggalan apa-apa ke apa, at least saya boleh suruh orang betulkan balik lah. Jadi dulu Encik Rafi bekerja di syarikat perkapalan, bekerja pada waktu petang, jadi boleh tidur, ada masa untuk rehat. Jadi sekarang bekerja malam sebagai seorang pembersih perhentian bas ni, apakah perbezaannya? Kalau macam dulu di shipping company, kita ada irregular hours. Jadi kita kata orang waktu malam tu kurang kerja. Mostly selalu 11 siang. Tapi kalau macam sekarang dah permanent malam, daripada saya cuba-cuba sekarang dah jadi kesedapan pula malam. Because why? Siang hari I'm a free man. Boleh pergi sembahyang jemaat, apa ke apa. Every single thing semua senang lah. Free time lah. There's a lot of free time during daytime. So jadi rasa macam dah melekat lah kat situ. Ada tak macam Cik Rafi menerima panggilan daripada orang awam mengenai macam masalah mengenai perhentian bas ni? Okay, kalau panggilan daripada orang awam, biasa dia selalu they will go through kita punya hotline. Kalau you perhatikan dekat bus stop tu semua ada kita punya hotline number. So jadi they will call hotline will call us. Okay, sama ada tak ada lampu di bus stop ataupun ada gelas pecah, ataupun bus stop terlampau sangat kotor ke apa. So then kalau macam malam, then I will go for arrange my men, kita will go and do whatever necessary lah yang perlu. Apa kepuasan Encik Rafi bila melakukan tugas sebagai pembersih perhentian bas? Okay, baru-baru saya join ni company, saya ingat just for fun aja lah kan. Tapi then after that di Dubai saya tengok okay lah, quite interesting lah. Simple job lah orang bilang. Dulu aku macam diorang juga. Datang, siapkan lori, descended. After 2 months pas, then the company say, okay, I don't have to do all that. Just jaga-jaga orang je. So, Alhamdulillah lah. Tapi, I still prefer nak bikin washing juga. Macam budak kecil kan. Nak main tembak-tembak. Enjoy lah. So, ikut diorang lah juga ada kali. Penting tu minat pada kerjaya. Happy lah. Penerimaan keluarga macam mana? Mereka suka ke tak suka? Alhamdulillah, bagi dorang tak kisah. Sama ada menantu, anak, wife, bilang as long as I'm happy, they just go on with it. Tahukah anda?
Para pembersih perhentian bas hanya menggunakan bekalan air dari satu lori sahaja untuk membersihkan perhentian-perhentian bas setiap malam. Mereka harus membersihkan 24 perhentian bas setiap malam. Tengok van ni kecil. Air yang digunakan tu berapa banyak? Sebab Cik Rafi kena bersihkan 24 bus stop satu malam ni. Yes, betul. Tapi so far kita dah cubalah Kita boleh cukup. Tapi kalau macam saya dah bilang dengan saya punya orang-orang, kalau macam bus stop tu terlampau sangat kotor, then kita akan return lagi. So jadi kita ada extra lori kan. Kalau macam tengok waktu Christmas sama New Year, 3 lori pergi Orchard Road just for 17 bus stop aja. 17. 17 bus stop 3 lori. 3 lori, yes. Pasal apa tahu kan, diorang dah happy-happy itu ini semua kan. So jadi macam-macam hal boleh jadi. Okeylah, kita turun ke sana, kita tengok dah bersih ke tidak. Kita di QC check. Wah. Okey. Okey Cik Rafi, saya rasa macam dah bersih Apa yang dilakukan sekarang ni? Okey. Tak ada habuk kan? Dah macam bapak tiri cek ni semua ya. Pas. Pasal apa kalau kita tak check, LTA check. So jadi apa yang kat sini yang awak tengok ni semua dah kira consider bersih lah. Wah, ni semua betul-betul kena check Yes. Saya pun nak check juga dah. Bersih lah. Jadi Cik Rafi, sekarang kita boleh bergerak ke perhentian bas yang seterusnya terbersihkan. Okey. Mari. Kita letak kod dulu kan. Baru kita keselamatan diri Part time. Jadi Cik Rafiq semasa membersihkan perhentian bas ni ada tak terjumpa benda yang pelik ke? Oh, tak. Benda yang pelik macam mana? Yalah, duit RM10,000 ke? Kalau RM10,000 saya pun diam buat bodoh je. Bagaimana pula dengan perkara-perkara menarik? Ada tak yang dilalui? Biasa. Macam orang tak betul. Kan macam orang gila. Enggak lagi kita dah tahu kan, kita pun rasa kesian kan. Dan jangan kacau, kita tinggalkan. Tapi kalau nak tinggalkan, macam mana nak teruskan dengan pembersihan? Kita kejap lagi pusing balik, kita tengok dia di situ lagi tak. Kalau tak ada, kita cuci. Kalau ada juga, kita tembak sebelah tepi sini ke apa. Kalau dia tak kacau kita just proceed lah. Kalau macam ada kali orang tua tak ada rumah ke apa kan, kat situ tempat dia tinggal. So jadi kita dah biasa dengan most of the bus stop. Jadi kita dah tahu, kita datang ni mesti ada orang tua ni tidur kat sini. So jadi kita bilang jangan kacau. Whatever it is, kita bikin kita punya kerja, biarkan dia. Itulah antara cabarannya ya, harus juga ada belas kasihan. Kenapa perhentian bas ni cukup mencabar buat Cik Rafi? Pasal apa? Ini yang paling selalu ramai orang. Even though selepas jam 12 pun masih ramai. Macam mana Cik Rafi menangani masalah ni? Approach lah. Kalau macam kita cakap dengan orang baik-baik ya. Approach them nicely. InsyaAllah yang ada they listen to us. Kalau Tapi ada yang ada muka masam juga, ya, buat tuduh. Tugas ya. Boleh kita terus dengan tugasan kita. Ayo. Cuba anda bayangkan betapa sibuknya perhentian bas ini, sebab sampai ke 1 pagi pun masih ada bas yang sedang beroperasi. Kata orang tu feeder bus. Dan kita lihat banyak lagi gerai-gerai makanan. Jadi masih ramai lagi yang menunggu bas di perhentian bas ini. Pasal itu memang cukup mencabar bagi mereka membersihkan perhentian bas. Saya memang tabik pada mereka yang bertungkus lumus membersihkan perhentian bas ni. Boleh beritahu saya masalah yang selalu ada, selalu biasa dilihat di sini? Okey, biasa yang kita nampak tadi, macam awak datang kan? McDonald Cup lah, barang-barang makanan fast food, stiker-stiker yang ada tu semua tu. Stiker tu kalau boleh dikatakan di mana-mana bus stop sentiasa ada. Kalau tak dapat dekat depan, dia dapat kat belakang dia. Macam-macam stiker ada. So jadi bila kita cuci, nampak stiker tu kita terus tembak aja lah.
Pasal dia pressure kuat, jadi apa stiker juga keluar. Ni Syira, nasihat untuk mereka yang suka lekat-lekatkan stiker tu. Jangan buang sampah sembarangan dan jangan tampal stiker sembarangan. Kesian mereka yang harus membersihkannya. Syira, saya rasakan yang utamanya ialah minat dengan kesungguhan. Tanpa dua faktor ini, setiap tugasan yang diberikan pada kita akan menjadi suatu beban dan segala kerja tidak akan jadi sempurna. Betul, ternyatanya kerjaya sebelum ini yang dipegang oleh Encik Rafi yang memerlukannya untuk bekerja shift malam, membantunya untuk menyesuaikan diri dalam kerjaya barunya. Begitu juga dengan Elfie yang mempunyai minat yang mendalam untuk menghiburkan orang. Kedua-duanya nampak mudah ya, tapi ia memerlukan satu tanggungjawab yang murni. Jadi jangan lupa bersama kami pada minggu hadapan dengan kerjaya malam yang menarik dalam Selepas 12.